kita tak dapat menjalankan perniagaan secara seperti biasalah. Kalau makanan pula terlalu mahal akan menjadi masalah pula kepada pelanggan. Proses kerja yang tidak direkod menimbulkan masalah antara pihak pengurusan dan juga staf. Saya Ika, Floor Supervisor di NF Foods Nurul Berhad yang dikenali sebagai Teo Ais Buk Noodle lah. Saya dipertanggungjawabkan untuk memastikan kelancaran harian operasi dan juga memastikan SOP kita terjaga di samping memuaskan hati pelanggan-pelanggan kita yang datang. Syarikat ini bermula daripada tahun 2016 sehingga sekarang, dah 9 tahun lah. Bermula dengan perniagaan kecil-kecilan daripada tahun 2016 sehinggalah sekarang. Tetapi dijalankan secara lebih sistematik, konsisten dan juga contemporary lah. Di samping kita mengamalkan mesra pelanggan di antara staf dan juga pelanggan kita. Kita ada 2 cawangan, satu di Iskandar Puteri nama Teo Ais 50 sen, satu lagi cawangan kita di bahagian Lakin tapi nama berbeza, Tamada Village lah. Dan kita juga dalam perancangan aktif untuk membuka beberapa lagi outlet insya-Allah dalam masa tempoh 2 tahun dan juga satu dapur pusat untuk support kita punya operasi yang berskala besar. Perkhidmatan utama dekat kedai kita menyediakan dan menghidangkan produk selatan Thailand which is nasi kerabu, nasi komok, bot noodle lah seperti mana yang kita tahu. Kita juga ada beberapa air moden dan juga dessert dan kami juga menyediakan satu item untuk sejuk beku untuk kita pasarkan di pasaran dan juga stokis kita which is Crying Tiger Beef lah untuk item sejuk beku kita. Okey, jika diberi peluang secara lebih awal, kita akan melaksanakan secara lebih awal lagi untuk melaksanakan sistem operasi dan juga latihan untuk staf secara lebih sistematik lah. Yang tu langkah-langkah tu sangat penting untuk memastikan kualiti produk kita terjaga dan juga kelancaran operasi kita. Okey, contohnya kalau margin kita terlalu kecil akan menjadi sukarlah untuk syarikat untuk bertahan. Kalau makanan pula terlalu mahal akan menjadi masalah pula kepada pelanggan. Tapi alhamdulillah setakat ini syukur dengan kerjasama daripada staf dan juga struktur organisasi yang teratur daripada management kita membuatkan kelancaran operasi kita berjalan dengan lancar. Okey, krisis yang besar kita hadapi adalah waktu pandemik dulu which is kita tak dapat menjalankan perniagaan secara seperti biasalah. Jadi kita memulakan dengan model penghantaran untuk pasaran sejuk beku, Crying Tiger Beef dan kita juga mengawal ketat untuk aliran tunai dan juga memastikan kita meminimumkan pembaziran lah untuk kita punya kualiti dan juga produk kita. Tapi staf juga dan pihak pengurusan juga memainkan peranan yang sangat-sangat baik untuk memastikan kita punya syarikat berada dalam keadaan yang baik dan dapat bertahan sehingga sekarang. Kami banyak terinspirasi dengan jenama-jenama F&B yang berjaya lah di Malaysia dengan kita dapat meneliti cara budaya yang sihat daripada pasukan pekerja dan juga mengekalkan konsistensi operasi harian lah. Daripada itu kita dapat mengekalkan dan menambah baikkan kita punya sistem luar dan dalaman dan juga memupuk pasukan dengan lebih berdaya saing dan juga dapat bertahan dengan baik. Pengajaran penting yang kita dapat ambil daripada hasil kesilapan lalu adalah dokumentasi lah. Proses kerja yang tidak direkod akan menimbulkan masalah antara pihak pengurusan dan juga staf. Tapi sekarang kita dah ada SOP yang lengkap, dapat melatih staf secara lebih jelas dan juga sistematik. Cabaran-cabaran yang akan datang insyaAllah kita akan cuba untuk ambil secara lebih terbuka dan pantas untuk kita tangani ini satu persatu lah. Okey, nak urus tekanan dalam industri makanan ni adalah sangat penting. Untuk syarikat kami amat menitik beratkan rehat yang cukup antara staf dan juga komunikasi dua hala antara pihak pengurusan dan juga staf sendirilah. Kami diberi peluang untuk menyuarakan secara terbuka tanpa rasa takut sebarang isu atau pandanganlah kepada pihak pengurusan. Pengarah syarikat sendiri juga selalu turun padang untuk juga mendengar pandangan daripada staf sendiri. Kebiasaannya memang orang akan nampak bila syarikat kita dah naik lah. Jadi apa yang tak nampak adalah di sebalik tabir. Di sebalik tabir di mana penat lelah pekerja, penat lelah staf sendiri dan juga masa peribadi yang digunakan oleh staf sendiri untuk memastikan kelancaran operasi kita berjalan dengan lebih lancar. Okey, dari sudut perkembangan kita merancang untuk membuka 2 lagi outlet dan 1 center kitchen lah. Tapi kita tak fokuskan dalam Johor sahaja. InsyaAllah kita fokuskan untuk target di luar daripada Johor dalam tempoh 2 tahun yang terdekat. Kami juga ingin restoran kami dikenali bukan sahaja dari segi rasa tapi juga dari segi sistem yang sistematik dan juga nilai yang kami bawa.
Nasihat dari pihak kami adalah jangan sesekali mengabaikan penjenamaan dan pastikan walaupun perniagaan itu secara kecil-kecilan tapi make sure pentingkan SOP dalam pengendalian operasi harian lah. Bagi kami pentingnya kualiti kerja, kualiti makanan dan layanan yang ikhlas juga sangat menjadi satu aspek yang penting untuk kita membangun dan mengekalkan kualiti syarikat kita. Okey, kata-kata semangat yang saya dapat bagi adalah jangan putus asa walau kita dapat tahu industri pemakanan adalah satu industri yang sangat mencabar, tapi kalau sistem kita teratur secara sistematik, kualiti makanan kita terjaga, insya-Allah everything's going to be fine.